Doktor, Tuan Guru Haji Hadi mengatakan bahawa UMNO telah mensucikan DAP di air kuning. Apa komen doktor? Mensucikan DAP di air kuning? Tak habis-habis mengata orang ni. Bila UMNO mensucikan DAP? UMNO tak pernah keluar fatwa sokong DAP wajib. UMNO tak pernah semayang depan pejabat DAP. UMNO tak pernah angkat bendera DAP. UMNO tak pernah menobatkan sesiapa pemimpin DAP sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. UMNO tak pernah melunturkan walau sedikit pun perjuangan UMNO untuk memenuhi apa juga kepentingan DAP. Tidak seperti mana sebuah parti lain yang dulunya perjuangkan negara Islam, bila berkawan dengan DAP, menandatangani perjanjian dengan DAP, tukar daripada negara Islam negara berkebajikan. Dah tak dengar bunyi perjuangan hudud waktu berkawan dengan DAP. Jadi tak betul kata UMNO mensucikan DAP. UMNO juga tak pernah kau tunjuk DAP bila membantah titah Sultan Perak satu ketika sehingga berguling-guling di atas jalan. Pihak sana pernah mensucikan DAP sehingga tahap itu. Kita pakat dengan DAP ni atas dasar ni supaya kita nak jolak buah. Nak jolak buah, galah kita ni tak siapa. Dekat-dekat dah kalau buah di sini dekat-dekat. Apabila kita dapat sokongan daripada DAP, India sokong kita, China sokong kita, maka kita sambung galah kita. Kita berada dalam kerajaan perpaduan ni dengan 18 parti. Salah satunya adalah DAP. Dan waktu kami setuju dengan titah Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan, kita dah letakkan dalam syarat perjanjian ditandatangani oleh semua presiden-presiden parti, jangan sekali-kali menyentuh perjuangan UMNO melibatkan Islam agama persekutuan, kedudukan orang Melayu Bumiputera, raja-raja Melayu dan bahasa Melayu. Dan terbukti dah dekat 3 tahun UMNO bersama dengan kerajaan perpaduan hari ini melaksanakan pelbagai agenda. Kepimpinan UMNO yang diketuai oleh Presiden sendiri yang berada sebagai Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri UMNO, pengurusi-pengurusi JLC, termasuk saya sendiri sebagai pengurusi MARA, kita laksanakan pelbagai agenda untuk memartabatkan dan meninggikan lagi syiar Islam. Dasar tahfiz negara kita nobatkan, tak pernah dipertikaikan oleh DAP. Kita umumkan untuk menyediakan peluang-peluang beasiswa dan juga pinjaman pembiayaan kepada pelajar-pelajar tahfiz untuk mereka menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Tidak pernah dipertikaikan. Datuk Seri Zahid membantu MARA untuk mendapatkan tambahan peruntukan untuk MARA sebanyak 200 juta, menjadikan 4.1 bilion kali pertama dalam sejarah. Untuk apa? Untuk peningkatan pendidikan usahawanan anak-anak Melayu Bumiputera. Tak pernah dipertikaikan oleh DAP. Peruntukan untuk JAKIM memartabatkan syariat dan syiar Islam di Malaysia, kali pertama mencecah 2 bilion pun tak dipertikaikan oleh DAP. 2 bilion tak apa? Untuk membayar gaji dan allowance guru-guru kafar seramai lebih 35,000 orang untuk mengadakan pelbagai program yang meningkatkan lagi syiar dan syariat Islam umat Islam di Malaysia. Tidak pernah dipertikaikan oleh DAP. Bahkan yang terbaru, Datuk Seri Zahid mengumumkan pembinaan sebuah masjid baru di Nenggiri dengan peruntukan 1.5 juta daripada wang kerajaan. Itu pun tak ada bantahan daripada DAP. Jadi di mana yang dikatakan Islam terancam, Melayu terancam? Di mana yang dikatakan UMNO mensucikan DAP? Yang jelas, kiranya ada pemimpin-pemimpin DAP yang mempertikaikan kedudukan Islam, kedudukan Melayu, UMNO tidak pernah mengambil ringan. Contohnya, Nyai Koham pernah mencadangkan supaya ada wakil orang bukan Islam di dalam jawatan kuasa mengkaji undang-undang syariah. Bila UMNO menyatakan pendirian, kita bantah. Dia minta maaf, beliau tarik balik. Nga Komeng pernah mencadangkan tapak kampung baru sebagai tanah warisan UNESCO. Itu pun kami bantah kerana bertentangan dengan prinsip cara 153 kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Itu pun ditarik balik. Jadi di manakah yang dikatakan UMNO mensucikan dia? Saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengundi-pengundi di air kuning. Walaupun jumlah orang Cina yang turun hanya lingkungan 38%, tetapi ternyata 7 PDM yang dulunya dimenangi oleh Pakatan Harapan kerana kawasan itu adalah kawasan majoriti bukan Melayu. Kali ini kita diberikan kemenangan yang begitu besar. Yang penting kita tidak pernah mensucikan sesiapa. UMNO tetap dengan pendirian dan pegangan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan tanah air.